tak payah disuruh pun dia akan baca sendiri. Saya Zira, ni anak saya Lisa. Dia umur 6 tahun. Kira coming ni 7 years old lah. So, Lisa dah ambil package fast dekat Minda Optima. So, yang kami nampak dia ambil masa 6 bulan sahaja untuk pandai baca. So, it's really interesting lah. Memang surprising jugalah. Okay, so what started us to register her here sebab kita hari tu pergi dia punya parents teacher meeting dekat school, dekat Tadika. Masa tu cikgu dia cakap dia memang having problems macam lambat daripada yang sepatutnya phase yang dia kena baca. Ini dia kena baca buku 7 masa tu tapi dia buku 4. So dia dah lambat. So bila teacher dia cakap macam tu, kita pun discuss, husband and wife, kita discuss macam kita memang kena ambil dia something lah, external tuition to help lah. So kita come across Pantas Baca on IG. Masa dia sebelum yang kita perasan yang dia memang tak nak, macam tak interested in reading sebab dia macam bila kita suruh baca dia refuse sebab mungkin dia tak confident. So kita nampak lepas dia masuk kelas ni dia interested, dia tak payah disuruh pun dia akan baca sendiri. Untuk kita macam tu lah saya nampak improvement dia. Dia nampak macam ada signboard, tiba-tiba dia baca. Sebelum ni kalau kita suruh tu dia memang tak nak lah, Lisa tak nak lah macam tu. So bila macam hari tu kita lalu sini dia baca kedai emas. Oh, dia pun terkejut sebab ada gold. Dia suka emas. Lepas tu saya suka juga yang cara cikgu diorang mengajar tu. Maksudnya dia bukan all the way terus mengajar sampai budak-budak boring. Diorang ada dia punya style lah. Rasanya itu kena dengan dia lah. So kita nampak dia pun confident and rajin membaca dekat rumah. So sekarang pun dia tengah on revision. Buku pun dah nak habis. So kita nampak lah just in time before dia masuk darjah 1 dia dah boleh membaca. Itu je sebenarnya yang parents selalunya risau. Sebab budak sekarang memang kena membaca dulu baru boleh masuk sekolah kan, untuk preparekan dia orang kan. So saya rasa in a way Pantas Baca ni membantu mak ayah yang macam kami lah, working parents yang memang tak ada masa malam-malam nak duduk dengan anak suruh you baca kan. So bila ada tempat-tempat yang macam ni membantulah. Terima kasihlah Pantas Baca kerana bantu Lisa membaca. Ya, saya memang sangat recommend lah kepada parents kat luar sana. So, bila dia go somewhere else, tempat yang macam ni, diorang dapat mood yang berbeza, lagi interested nak membaca. Saya rasa memang sangat recommended untuk parents dekat luar sana untuk hantar anak dekat Pantas Baca. Yeay!